Itu adalah pembohongan. Saya rasa perkara yang diperkatakan itu jahat. Ia menyakitkan hati. Ia tidak membantu legasi Charlie Kirk, pribadinya, dan apa yang dia perjuangkan. Dan saya mengecam sesiapa sahaja yang menyebarkan pembohongan apabila kita mempunyai bukti yang jelas yang telah dikemukakan di mahkamah semasa perbicaraan awal. Kita akan membongkar pembunuh sebenar Charlie Kirk. Sudah tiba masanya. Kami telah bekerja selama berbulan-bulan dalam satu siasatan yang mendalam dan terperinci. Bukan orang yang Anda sangka hari ini. Kami akan membincangkan siapa yang sebenarnya berada di sebalik pembunuhan Charlie Kirk, Candace Owens. Ini adalah rancangan Ben Shapiro. Internet kini beralih menentang Candace Owens. Dan saya secara peribadi sangat menikmati setiap detik ini kerana kita tahu podcaster yang keji itu telah melakukan segala-galanya dalam kemampuannya bukan sahaja untuk menjadikan kematian Charlie Kirk sebagai peluang untuk mengaut keuntungan tetapi juga untuk memusnahkan keluarganya. Dan secara umumnya mencipta sebanyak mungkin kekacauan dengan berbohong secara terang-terangan. Dan jika anda telah mengikuti saluran ini sejak awal lagi, kami telah membuat liputan tentang kisah ini secara meluas. Dan kami antara orang terawal yang tampil dan mendedahkan siapa Candace yang sebenarnya. Tetapi orang lain tidak begitu. Mereka mengambil masa. Mereka tidak pasti. Dan mereka takut Candace akan menyerang mereka dengan pengikut-pengikut psikonya. Oleh itu mereka tidak banyak bersuara. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Orang ramai sudah muak terutamanya dengan kes awal Tyler Robinson yang sedang berlaku dan dia terus menyebarkan perkara mengarut ini serta cara dia menghancurkan Erica Kirk yang sangat menyakitkan untuk ditonton. Kita ada Ben Shapiro yang mungkin telah mencipta salah satu monolog terbaik sepanjang masa membantai Candace Owens. Kita ada Brandon Tatum, salah seorang kawan rapat dia yang tampil dan berkata, ya, semua maksud saya tak boleh sokong perkara ini lagi. Anda ada bukti dan keterangan daripada Charlie bahawa dia sebenarnya tidak cuba mengawal Candace dan sebenarnya bukan kawan dia. Dan anda ada orang yang kenal Candace dari dulu tampil dengan cerita-cerita tentang dia yang akan buat anda terkejut. Maksud saya, semua selamat datang ke episod Pushback Today. Episod kali ini memang besar. Ia sangat besar kerana kami telah menunggu untuk ia berlaku. Untuk internet akhirnya berhenti menyokong penipu gila ini yang tidak buat apa-apa selain membawa kehancuran sepanjang tahun lepas. Jadi selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, host anda. Pastikan anda tekan langgan. Dan ini ialah Brandon Tatum. Sekali lagi, sebagai peringatan kepada anda yang tidak tahu, dia adalah kawan baik kepada Candace. Mari kita dengar apa yang dikatakan di rancangan Piers Morgan. Dan sekali lagi, saya ingin tanya soalan yang sama kepada anda. Maksud saya, adakah anda akan mengecam Candace Owens atas apa yang dia telah lakukan? Ya, saya rasa mudah untuk mengecamnya. Saya mengecam apa sahaja yang dikatakan oleh Candace yang salah. Anda tahu, saya kenal dia secara pribadi dan saya serta dia sepatutnya akan berbual tidak lama lagi tentang apa yang sedang berlaku kerana saya rasa dia dan saya rasa ia akan bermanfaat untuk dia dididik tentang apa kebenarannya, bagaimana proses-proses ini berjalan, bagaimana siasatan dijalankan, bagaimana bukti DNA berfungsi. Dan sebagai seseorang yang mengenali dia secara pribadi, saya rasa adalah sangat berharga untuk saya dan orang lain yang mengenali dia untuk berbual dengannya. Anda tahu, saya tidak fikir ia membantu untuk keluar dan menjerit nama dia setiap hari di media sosial. Erica tidak melakukannya. Turning Point tidak melakukannya. Charlie pun tidak pernah melakukannya, walaupun dia tidak bersetuju dengan banyak perkara yang Candace katakan. Saya rasa adalah penting untuk kita menentang sepenuhnya apa yang diperkatakan. Ia adalah pembohongan. Saya rasa perkara yang dikatakan itu jahat, ia menyakitkan. Ia tidak membantu legasi Charlie Kirk, pribadinya dan apa yang diperjuangkannya. Dan saya mengecam sesiapa sahaja yang di sini menyebarkan pembohongan apabila kita mempunyai bukti yang jelas yang telah dikemukakan di mahkamah dalam pendengaran awal. Ia akan menjadi lebih teruk jika mereka pergi ke perbicaraan. Akan ada lebih banyak bukti, akan ada lebih ramai saksi. Jadi, ia dan lelaki itu yang saya rasa mungkin di sebelah saya tidak pasti sama ada penonton melihatnya seperti mana saya melihatnya. Tetapi betapa bodohnya untuk duduk dan bermegah, serta mengambil peluang untuk berkata, saya teruja kerana MAGA sedang bergaduh sesama sendiri. Dengan mengeksploitasi kematian Charlie, yang dibunuh hanya kerana menjadi seorang lelaki yang berkata benar. Dia seorang lelaki yang baik, dia seorang ayah yang baik. Saya kenal dia secara pribadi. Dan amat memalukan, kita tidak boleh duduk di sini dan mengecam kebencian. Kita perlu pergi dan menuding bahawa ini MAGA, ini bukan MAGA, itu kebodohan. Itu satu poin yang baik. Itu satu poin yang baik daripada Brandon Tatum. Sesuatu yang Candace telah lakukan ialah menjadikan semua ini tentang pergaduhan dalaman dan bukannya mengingati apa yang paling Charlie inginkan, iaitu untuk menyatukan orang ramai. Sekarang, bercakap tentang Charlie dan tentang Candace, satu perkara besar, sangat penting yang Candace telah tekankan sejak awal lagi ialah bahawa dia adalah kawan sejati Charlie. Sekarang, ingat bahawa dia tidak dijemput ke majlis perkahwinan Charlie dan Erica yang agak pelik. Dan dia juga tidak dijemput ke majlis besar yang mereka adakan selepas Charlie dibunuh untuk memperingatinya. Semua itu tidak benar. Dia sebenarnya bukan seorang kawan. Dan nampaknya selama bertahun-tahun, persahabatan mereka semakin renggang. Tetapi dia tetap memuat naik. Tidak. Kami memang benar-benar kawan sejati. Saya adalah pembela sebenar Charlie. Dan sekarang Andrew Colvett baru sahaja tampil bersuara. Beginilah jenis hantaran yang dia sering muat naik. Satu lagi pertarungan, Charlie. Saya akan berjuang. Saya tidak takut dengan syaitan-syaitan ini. Kita akan menang.
Tetapi sekarang Andrew Kuffet yang terlibat dalam Turning Point USA berkata perkara seperti, Candace, awak dan Charlie bukan kawan. Dia menguruskan awak. Dia menjaga keadaan supaya sentiasa santai dan beradab agar awak tidak menentang organisasi itu. Tunjukkan saya bukti persahabatan sejati sepanjang 12 bulan terakhir hidupnya dari 18 bulan yang lalu. Sudah tentu dia tidak boleh melakukannya. Tetapi Andrew tidak berdiam diri dan benar-benar menunjukkan bukti. Dan inilah dia kawan-kawan dalam segala kemegahannya. Ben Shapiro telah disahkan. Ya, kerja yang bagus. Adakah kita mahu letakkan grafik itu sekarang atau kemudian? Tunggu, saya perlu selesaikan dulu dinamika Candace. Maksudnya, Charlie di sini mengakui bahawa dia perlu cari jalan bagaimana untuk menguruskan isu Candace Owens itu. Kerana seperti yang kita boleh lihat sekarang, ia memang jelas. Ia memang masalah besar kalau buat Candace marah kerana dia sangat marah dan dia akan kejar anda serta mereka-reka pembohongan yang gila. Dan sesiapa sahaja yang mungkin pernah berselisih dengan dia selama ini pasti pernah mengalami perkara ini. Orang ramai takut untuk membalas kepada Candace kerana mereka faham betapa teruknya kerosakan yang dia lakukan kepada sesiapa yang berani berkata apa-apa terhadapnya. Dan saya rasa itu memang jelas. Sekarang anda boleh terus-menerus berkata, tidak, itu tidak benar. Dan Charlie sebenarnya memang kawan dia. Tapi saya rasa kalau anda lihat apa yang Candace sedang lakukan sekarang dan anda ada sedikit akal, anda boleh faham bahawa mungkin, hanya mungkin dia memang perlukan Charlie untuk menguruskan dia. Dan hakikat bahawa dia percaya yang Charlie tidak begitu menentangnya adalah kerana dia tidak mahu Candace melepaskan kesan Candace ke atas dirinya dan organisasinya. Dan saya rasa mesej ini membuktikannya dengan sangat jelas. Maksud saya perlu selesaikan dinamik Candace. Dinamik yang mana? Kita semua tahu dinamik yang dimaksudkan. Tetapi seperti yang Brandon katakan, tujuan di sini bukan sekadar untuk bercakap tentang pergaduhan dalaman. Sebenarnya ia adalah untuk menyangkal beberapa perkara yang sedang berlaku dan untuk berkongsi bahawa wanita ini memang gila. Dan Ben Shapiro telah melakukan, izinkan saya katakan, kerja yang sangat baik dalam membongkar pelbagai perkara yang telah dikatakan oleh Candace dan betapa banyaknya perkara itu adalah pembohongan. Sekarang saya cadangkan anda semua pergi tonton keseluruhan episod itu kerana ia memang satu karya agung dan kami tidak akan mengulas rakaman selama sejam itu. Tetapi saya ingin memetik satu petikan pendek. Jadi ini adalah video yang telah dimuat naik. Hari ini adalah ancaman yang sangat penting. Hari ini, kita akan membongkar pembunuh sebenar Charlie Kirk. Sudah tiba masanya. Kami telah bekerja selama berbulan-bulan dalam satu siasatan yang mendalam dan terperinci. Bukan orang yang Anda sangka. Kita akan bincangkan siapa sebenarnya dalang di semari pembunuhan Charlie Kirk, Candace Owens. Ini adalah rancangan Ben Shapiro. Okey, jadi jelas ini hanyalah gurauan. Mereka hanya mempermainkannya, betul? Jadi kami sebenarnya tak mahu bercakap tentang perkara ini. Kami tak mahu, tapi kami telah menyiasat. Kami telah menjalankan siasatan. Kami telah menyusuri setiap petunjuk, meneliti setiap sudut siasatan untuk sampai ke punca sebenar apa yang berlaku. Apa yang sebenarnya benar-benar berlaku. Apa yang sangat-sangat benar-benar berlaku. Apa yang betul-betul berlaku. Oh ya, kalau anda tak ikut, beginilah cara Candace bercakap. Dan kalau anda cukup bertuah tak perlu tengok Candace kebelakangan ini, maksud saya, baguslah untuk anda. Tapi inilah gaya dia. Macam, kami dah selesaikan semuanya. Dengan pembunuhan Charlie Kirk pada 10 September 2025. Sebenarnya cerita ini bermula sebelum itu. Pada musim bunga tahun 2025, ketika Candace Owens, podcaster itu, jenamanya sedang menghadapi masalah. Ia telah disaman oleh wanita pertama Perancis. Ia kehilangan penaja arus perdana. Ia semakin hilang kewarasan. Ia bergaduh dengan hampir semua orang. Dan kemudian, sesuatu telah berubah. Charlie Kirk telah dibunuh. Anda ingat, 10 September 2025. Liputan Candace Owens tentang Charlie Kirk membina semula penontonnya dan mendorong jualan barangannya mencatat rekor. Itu apa yang dia katakan. Bukan saya, itu apa yang dia katakan. Dan menjadikan dia watak utama dalam cerita terbesar di Amerika. Maksud saya, inilah dia pada bulan Mei tahun ini. Kami berada di landasan untuk menjadikan hari ini sebagai hari jualan barangan terbesar dalam sejarah laman web kami. Kami sayang anda semua kerana benar-benar membeli barangan hanya untuk membantah orang yang menyeru boikot barangan. Sebagai peringatan, Candace ialah orang yang mengejek Erica Cook habis-habisan kerana bercakap tentang betapa baiknya jualan barangan untuk Turning Point USA. Sekarang bagi anda yang tidak mengikuti perkembangannya, ada satu video Erica Cook yang menjadi sangat tular. Dan sudah tentu kita sebenarnya tidak perlu bercakap tentang ini. Tetapi kita tetap bercakap juga. Sebuah video menjadi tular beberapa hari selepas kematian Charlie Cook di mana dia membuat siaran langsung bersama Turning Point USA. Dan dia berkata, kami sedang mengalami jualan barangan paling berjaya. Dan orang ramai tertanya-tanya bagaimana dia boleh bercakap tentang barangan sejurus selepas kematian itu. Dan apabila anda benar-benar memikirkannya, anda akan sedar bahawa barangan itu membawa makna yang jauh lebih besar untuk Erica. Ia melambangkan gerakan yang dibawa oleh Turning Point USA, iaitu membawa kembali ajaran Kristian kepada golongan muda di Amerika. Oleh itu, apabila semakin ramai orang meraihkan perkara itu, membeli barangan tersebut, memakainya dengan bangga, itu adalah sesuatu yang dia percaya Charlie akan sokong. Jadi, semuanya masuk akal apabila dia berada di situ dan berkata, wow, ia tidak pernah tentang wang. Ia bukan tentang wang. Erica Kirk akan baik-baik saja. Dia akan dijaga oleh orang kaya sepanjang hidupnya jika Charlie belum pun cukup kaya. Ini memang tidak pernah tentang wang. Ini sebenarnya tentang dia meraihkan misi yang didukung oleh Charlie. Tetapi sudah tentu, Candace tidak peduli tentang itu. Candace berbangga dengan barangannya sendiri, tidak ada kena-mengena dengan misinya. Ia sebenarnya hanya untuk memeriksa sahaja.
Dan anda perlu ikut bagaimana wang itu disusun. Anda perlu ikut. Anda perlu ikut. Ikut saja. Okey, pendapatan daripada liputan ini tidak mengalir kepada seorang manusia. Ia mengalir melalui rangkaian entiti korporat seperti Candace Owens LLC. Okey, jadi kita tidak akan masuk ke dalam butiran yang dia bincangkan tentang perkara ini. Dia telah berkahwin. Awak sudah tahu betapa peliknya Candace dan kita akan bincangkan betapa anehnya perkahwinan dia sekejap lagi. Tapi saya mahu awak dengar cerita yang seseorang ceritakan tentang Candace dari dulu. Dan mari kita tonton ia sedikit lebih laju daripada biasa. Saya cuma nak dia tahu. Kalau awak perlukan apa-apa, saya pernah lalui benda ni. Ia memang sukar. Saya sedia membantu atau apa saja. Jadi saya buat begitu dengan Candace dan semuanya baik. Kami berbual dengan baik. Dan kemudian kira-kira 6 minggu selepas itu, saya rasa terpanggil untuk telefon dan tanya khabar dia. Awak cakap sesuatu yang saya rasa sangat betul. Kalau awak pernah luangkan masa dengan Candace, awak tahu dia memang luar biasa. Maksud saya, dia memang penuh dengan karisma. Dia petah bercakap, dia bijak, dia cantik. Maksud saya, dia memang lengkap sebagai seorang penyiar. Jadi saya tahu dia akan jadi sangat terkenal. Jadi saya telefon dia dan tanya, "Hai, apa khabar?" Dan dia jujur dan dia kata, "Awak tahu, tak berapa baik." Saya tanya, "Apa yang berlaku?" Dan dia beritahu saya, memang susah. Saya sedang lalui masa yang sukar. Dan saya kata, ini macam soalan ujian untuk orang yang sedang naik. Macam, apa akan jadi kalau kereta awak rosak esok? Dan Candace beritahu saya memang susah. Saya tak mampu. Saya tak mampu nak baiki kereta. Dia kata, sebenarnya saya ada tayar pancit sekarang. Saya tak boleh baiki. Betul-betul. Jadi beginilah keadaannya. Dia sedang jadi terkenal. Dia berjalan ke sana sini, bercakap untuk TV USA, tapi dia hampir tak dapat apa-apa duit. Dia tak boleh baiki tayar keretanya. Jadi saya tawarkan untuk bantu dia dengan itu. Dan saya mula bayar dia. Ini adalah cerita yang saya tak pernah ceritakan secara terbuka. Dan saya cuma tanya, apa yang awak perlukan untuk terus hidup? Dan dia kata, saya cuma dapat bayaran $1,600 sebulan. Sewa rumah saya lebih daripada itu. Saya masih menunggu YouTube saya mula menjana pendapatan. Berapa banyak yang awak perlukan? Dan dia kata, saya perlukan kira-kira $1,000 sebulan untuk terus hidup. Dan saya kata, baiklah, saya akan bayar awak $2,000. Dan dia tanya untuk apa? Saya kata, teruskan saja apa yang awak buat. Sebab dia memang luar biasa. Dan saya rasa kita mampu bayar dari dana bukan untung kita. Saya masukkan dia dalam bajet. Sebenarnya, lebih ramai orang patut buat macam ni. Kalau anda jumpa orang di luar sana yang buat kerja baik, anda patut cuba bantu sokong mereka secara kewangan sebab anda tak tahu betapa banyak usaha dan kerja yang diperlukan untuk orang buat kebaikan secara dalam talian dan betapa sedikit sokongan keuangan yang biasanya mereka dapat di belakang tabir. Anda pasti terkejut. Saya mula membayar dia. Dan pada satu ketika dia tanya, adakah awak mahu saya sokong bantuan convention? Saya kata, maksud saya kalau awak nak. Tapi itu bukan sebab saya buat semua ni. Saya buat sebab awak berbakat. Awak penting. Saya rasa awak akan jadi terkenal dan buat perkara yang hebat. Saya cuma nak tolong. Jadi, saya bayar dia. Saya tak ingat dengan tepat sama ada sebulan atau 2 bulan. Ia agak singkat. Dan pada suatu hari, saya dapat message daripada dia. Yang paling kejam yang pernah saya terima sepanjang hidup saya. Maksud saya memang betul-betul menyakitkan hati. Dia kata sesuatu seperti, saya tak rasa awak seperti awak dakwa. Saya tak rasa awak ikhlas. Jangan pernah bercakap dengan saya lagi. Dan saya betul-betul, riak wajah awak sekarang sama macam riak wajah saya masa tu. Macam tiba-tiba, apa? Dari kosong saya tak tahu. Memang tak ada perbualan pun. Dan saya basically cakap, apa benda yang awak cakap ni? Dan dia balas, saya tak cukup jelas ke? Saya tak nak bercakap dengan awak lagi. Padam nombor saya. Dan saya cakap, awak memang gila. Saya pun tak tahu apa semua ni. Dan itulah kali terakhir saya bercakap dengan Candace kan? Tapi itulah bukti pertama saya yang dia ada kebolehan psikik. Dan sambungan cerita ini berlaku bertahun-tahun kemudian. Saya kenal Charlie secara sosial, lebih daripada politik. Kami biasa memburu bersama. Jadi kami pergi memburu burung pegar dan memancing bersama. Masa tu saya tengah memburu burung pegar dengan dia. Waktu inilah Candace tengah ada masalah besar dengan Kanye. Ingat dia kata Kanye yang reka logo untuk Blizzard dan Kanye kata tidak. Jadi semua ni tengah kecoh. Charlie dah lantik dia jadi pengarah komunikasi dia. Kami tengah memburu, Charlie ada di situ. Dia asyik bercakap di telefon. Dia datang dekat saya dan cakap benda yang pelik sangat. Dia kata, saya rasa saya kena minta maaf dengan awak. Saya tak terasa pun dengan apa-apa yang awak buat setakat yang saya tahu. Dia kata, awak tak tahu? Tak tahu? Okey, macam awak tak perlu minta maaf pun, tak apa. Dan saya tanya dia lepas tu, saya tak tahu apa semua tu, tapi saya ada satu soalan. Saya dapat satu mesej pelik sangat daripada Candace. Macam, itu mesej paling kasar yang saya pernah dapat dalam hidup saya. Saya cuma cuba nak tolong dia saja. Dan dia tunjuk ke telefonnya, dan dia kata, ada orang memang tak pernah berubah. Dan bagi saya, itu adalah permulaan kepada satu benang merah kan. Macam saya nampak, okey, saya tak tahu apa yang berlaku antara dia dan Charlie, tapi ia teruk dan dia sangat kejam. Dia juga kejam dan jahat pada saya. Lepas tu, dia pergi ke PragerU. Dan saya cuba untuk beri amaran kepada orang-orang PragerU. Macam, saya tak boleh beritahu dengan tepat apa yang akan berlaku. Tapi mungkin ia tak akan jadi baik. Dia tinggalkan PragerU. Saya diberitahu oleh orang di PragerU memang teruk. Akhirnya dia berada di Daily Wire. Saya fikir, ya Allah, kawan-kawan saya di DW, ini memang teruk. Jelas sekali, ia berakhir dengan buruk. Ada satu benang merah sejak hari saya jumpa dia, bahawa dia adalah seorang yang kejam dan psikotik. Maksud saya, itu memang sangat teruk. Itu memang buruk. Tapi bukan saja dia ni gila pada pandangan orang yang bekerja dengannya. Mari kita dengar cerita ini. Kalau nak cakap pasal mencerigakan, dia berkahwin dalam kisah cinta yang paling pelik sepanjang zaman. Maksud saya, dia jumpa suaminya, George, dan dia hampir tak kenal pun dia. Lepas tu mereka terus kahwin. Itu satu operasi terancam, okey? Kami bukan bodoh. Kami bukan bodoh, okey? Kami bukan bodoh. Itu satu operasi. Itu satu operasi. Kononnya, Candace menghadiri satu majlis makan malam yang penuh sesak dengan kira-kira 30 orang. Anda nak teka, siapa lagi yang duduk di meja yang sama itu? Charlie Kirk. Adakah itu satu kebetulan? Dia ada di situ masa dia jumpa suaminya. Di acara itulah dia jumpa George Farmer yang merupakan anak lelaki kaya kepada bangsawan Tory British terkenal, Lord Michael Farmer. Ini, Candace menerangkan perkara ini bersama suaminya, George. Saya duduk di sebelah awak dan awak hampir tak cakap apa-apa dengan saya. Betul. Saya buat apa yang saya dah lakukan selama 6 tahun lepas.
Saya cuma diam saja. Dan ia berhasil. Memang betul-betul berhasil. Lepas tu awak kahwin dengan saya. Jadi saya tak tahu kenapa. Ya, 18 hari kemudian ya, kita bertunang. Ia satu kisah yang pelik dan saya rasa kebanyakan orang faham yang mungkin sebab dia cuba entahlah pulihkan hati dia yang terluka sebab Charlie tak mahu kahwin dengan dia. Dia berkahwin dengan seseorang yang berkulit putih, rupa macam dia, gaya orang kaya. Maksud saya tak heranlah dia memang sangat cemburu dengan Erica Cook dan itulah latar belakang untuk semua ini. Tapi saya rasa sebab utama kita patut menyerang Candace adalah untuk cuba jaga suami dia yang malang tu. Boleh bayangkan tak kalau kahwin dengan orang macam ni? Aduh, memang tak seronok langsung. Tapi itulah dia semua. Macam saya cakap, dah ada Ben, dah ada Brandon, dah ada rancangan Jeremy Boring, dah ada Andrew Koval. Semuanya sedang berlaku. Bukti semakin banyak, bertambah dan bertambah. Tapi awak tak perlukan bukti pun. Awak cuma perlukan mata untuk lihat apa yang wanita ini dah buat, siapa dia dah jadi dan bahayanya. Apapun, selamat datang ke Pushback. Terima kasih kerana berada di sini dan terima kasih atas masa awak untuk perkara ini.